Kalau tuan-puan dah mula simpan emas, tuan-puan dah tambah ilmu emas tuan-puan, emas ni adalah simpanan jangka masa panjang tuan-puan. At least 2 tahun dan ke atas. Nasihat saya lah, okey, berdasarkan saya punya pengalaman sendiri, at least 2 tahun dan ke atas. Tetapi, ada tetapi tuan-puan, kalau tak ada keperluan untuk tuan-puan jual emas tuan-puan, sebab saya pasti kalau soalan Cik Iman ni mesti ke arah nak jual semula ke apa kan. So, kalau tak ada keperluan untuk jual, simpan saja emas tuan-puan tu. Sebab apa? Makin lama tuan-puan simpan, insya-Allah nilainya semakin bertambah. Tak ada keperluan, jangan jual. Hanya ada 3 keadaan bila kecemasan. Maksudnya, simpanan tunai kita semua dah habis dekat mungkin yang kita simpan dalam ASB, tabung haji, dalam bank, semua kita dah gunakan. Okey, kecemasan yang tinggal cuma emas fizikal ataupun emas yang ada dalam akaun gap kita saja. So, itulah waktu terbaik untuk kita jual emas kita. Situasi pertama. Situasi kedua adalah bila kita dah capai matlamat. Matlamat apa? Contohnya, tuan-puan nak kumpul 20 gram untuk tunaikan umrah. Capai matlamat 20 gram, jual emas tu, gunakan untuk pergi umrah. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-puan adalah apabila tuan-puan ada peluang untuk tukarkan grade emas tuan-puan tu kepada aset yang lebih baik. Contohnya jual emas untuk beli rumah yang sewa, kita boleh sewakan setiap bulan dapat passive income. Itu peluang. Selain daripada 3 keadaan tu, kisahan mentor Muhammad Zulkifli Syafi'i, tak perlu jual emas tuan-puan. Simpan saja. Ada keperluan baru kita jual. Selain daripada 3 keadaan tadi, lebih baik kita simpan saja emas kita ni sebab semakin lama insya-Allah semakin berbaloi kita simpan emas.